kita semua, saya Aryan. Dan saya Amni. Kami dari wartawan TVP SS SMK Bandar Tun Razak sesi petang. Nak tahu tak hari ni sekolah kita ada program? Ya ke? Ya, nak tahu tak program apa? Tak tahulah. Cikgu Kamal nak berpindah dah. Kenapa dia berpindah? Saya pun tak tahulah. Jom kita interview murid-murid kat sekolah sini. Jom. Hari ni kami menemu bual seorang pelajar tingkatan 2. Apa nama awak? Nama saya Nur Anis Khalida binti Muhammad Syarizal. Boleh panggil saya Anis. Saya dari kelas 2 mana? Kita orang nak interview sikit boleh ke? Boleh. Soalan pertama, apa pandangan Anis bila jumpa dengan Cikgu Kamal first time dekat SMK Bandar Tun Razak? Buat pertama kali saya melihat Cikgu Kamal, saya rasa dia seorang guru yang baik hati dan sentiasa ceria. Lepas tu dia sangat dia suka memberi saran kepada murid tentang perkara yang baik. Boleh ke? Okey dah. Terima kasih Anis. Hai guys, hari ni kita bersama Abang Form 2. Hai bang, nama apa? Muhammad Najhan. Boleh tak nak interview sikit? Boleh. Apakah perasaan abang bila Cikgu Kamal bila dapat tahu Cikgu Kamal telah berpindah dari sekolah ni? Saya sedih sebab Cikgu Kamal dia baik hati. Nak interview ni boleh juga? Boleh lah. Apa perasaan bila Cikgu Kamal dapat pindah? Sedih sangat. Selain tu? Sebab dia baik. Lepas tu selalu dengar. Tahu lah. Okey, terima kasih. Okey guys, hari ni kita bersama Cik Mira. Hai Cik Mira. Hai. Apa ucapan cikgu yang terakhir sempena Cikgu Kamal akan berpindah di SMK Lasal Briefil? Untuk Cikgu Kamal, selamat maju jaya dekat sekolah baru. Semoga dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, jaga diri kat sekolah baru. Terima kasih untuk semua benda. Itu je lah. Semoga cikgu seronok lah dekat sekolah baru nanti. Jangan lupakan SMK BTR. Terima kasih Cik Mira. Hari ni kita akan interview Cikgu Syazwana. Cikgu, kita nak interview sikit boleh ke? Boleh insyaAllah. Kita nak tanya satu soalan. Apakah pesanan cikgu kepada Cikgu Kamal yang akan berpindah ke sekolah lain? Okey, cikgu nak ucapkan, yang pertama sekali cikgu nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Kamal sebab sepanjang cikgu berada di sini, Cikgu Kamal sangat baik. Dan ucapan cikgu, semoga Cikgu Kamal terus maju jaya di tempat baru, di sekolah baru, supaya Cikgu Kamal lebih, orang panggil apa, cemerlang berbalik di sini. Dan cikgu pasti Cikgu Kamal akan buat yang terbaik. Dan tak lupa juga, insyaAllah ini bukan perpisahan terakhir. Ada rezeki berjumpa Cikgu Kamal untuk dalam program-program lain. Okey, terima kasih cikgu. Hari ni kita menemui Cikgu Kamal buat kali terakhir. Cikgu, apa kenangan manis cikgu kat sini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kenangan manis cikgu kat sini ada cikgu berjumpa dengan semua warga-warga SMK Bandar Tun Razak. Tidak kira lah kata tingkatan 1, tingkatan 2 hingga tingkatan 5 dan semua pelajar-pelajar SMK Bandar Tun Razak sangat-sangat memberikan hormat kepada cikgu. Soalan kedua, apakah pesanan Cikgu Kamal buat SMK Bandar Tun Razak buat kali terakhir? Okey, pesanan cikgu kepada semua pelajar-pelajar SMK Bandar Tun Razak. Okey, first kali anda semua kena menjadi anak yang soleh. Okey, anak yang soleh maksudnya anda kena menghormati ibu bapa anda, lepas tu guru-guru anda dan juga orang yang lebih tua pada anda serta rakan-rakan anda. Okey, selain daripada itu juga cikgu harap juga pelajar-pelajar SMK Bandar Tun Razak jangan tinggal solat. Solat 5 waktu itu penting. Okey? Alright. Soalan terakhir, apakah kelas favourite cikgu dan murid favourite cikgu kat sini? Okey, untuk pengetahuan semua, cikgu tak ada pelajar favourite semua. Semua pelajar-pelajar cikgu layan sama rata. Semua favourite cikgu. Semua pelajar-pelajar tingkatan 1 sampai tingkatan 5 semua favourite cikgu. Okey, alright. Okey, terima kasih Cikgu Kamal.
Okay guys, hari ni kita bersama Cikgu Kamal. Hai Cikgu Kamal. Okay guys, hari ni kita bersama Cikgu Kamal. Hai Cikgu Kamal. Oh, selain tu? Tak tahu. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Okay guys, hari ni kita bersama Cik Mira. Hai Cik Mira. Hai. Nak interview sikit boleh? Boleh? Okay, apa perasaan... Dia kacau lah. Hari ni apa yang cakap? Hari ni kami bertemu buat seorang pelajar perempuan tingkatan 2. Nama awak siapa? Ni janganlah gelak. No! God, please, no! No! Assalamualaikum semua. Kami dari TVPSS SMK Bandar Terazak sesi petang telah melancarkan iklan.